di mana mereka ini mewakili semua universiti akan langkah kesegeraan mereka untuk mengadakan pertemuan dengan menteri lantaran peluncuran Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia yang telah pun diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Pertemuan mereka dengan saya pada hari ini ialah untuk membincangkan langkah-langkah seterusnya. Seperti yang saya sebutkan semalam, iaitu antara cabaran utama kita selepas peluncuran rasmi itu ialah bagaimana kita nak melaksanakannya, yang melibatkan antara komponen penting ialah para mahasiswa kita dalam konteks universiti, dalam konteks politeknik dan kolej komuniti ini. Makanya pada hari ini mereka dapat mengadakan pertemuan awal dengan saya kerana mereka ini adalah presiden-presiden daripada Majlis Perwakilan, daripada Persatuan Pelajar, daripada Kesatuan Mahasiswa daripada universiti-universiti, dan mereka adalah wakil-wakil yang sah yang dipilih oleh di universiti-universiti masing-masing. Makanya secara terbuka saya menerima mereka dan kami membincangkan beberapa langkah seterusnya untuk kita adakan untuk pastikan supaya langkah-langkah pelaksanaan itu dapat kita buat. Jadi langkah awal yang pertama, kita telah bersetuju untuk mengadakan satu program khas bersama seluruh pimpinan mahasiswa di universiti-universiti. Setiap universiti ada pimpinan utamanya 20 orang, ya, pimpinan utama. Dan kita ada 20 universiti, dan juga saya akan minta supaya melibatkan juga politeknik dan termasuk juga sebahagian universiti swasta kita. Jadi dengan adanya kita dapat berinteraksi dengan secara santai, secara terbuka, mendengar pandangan-pandangan mereka ke arah kita melaksanakan pelan pendidikan. Bila perjumpaan? Dalam tempoh yang terdekat. Saya telah tadi saya tengok mungkin awal Februari nanti.